Yang makan Sukiya tu dah sedap ke makan Jerry ataupun Ratatouille. Saham rangkaian restoran Sukiya merudum selepas tikus ditemui dalam hidangan. Geli. Siapa yang makan Sukiya tu? Makan tikus bai. Sedap. Yang makan Sukiya tu dah sedap ke makan Jerry ataupun Ratatouille. Itulah aku dah bagi tahu dah kat hampa ni, tak payah makan dekat luar. Tapi hampa degil nak makan juga. Nak selamat tak payahlah makan restoran-restoran macam ni. Viral dah lebih. Geli kan? Hampa dah makan tu, takkan hampa nak muntah balik? Aku dah cakap dah. Kalau nak kebersihan terjamin, masak sendiri. Itulah hari ni kita mudah terpengaruh. Orang makan viral sikit kita nak pi. Tanpa kita lihat siapa yang buat, kebersihan dia macam mana. Adakah bahan-bahan yang dia guna tu halal? Kalau kita masak sendiri, insya-Allah kurang yang kita tahu bahan-bahan yang kita guna tu insya-Allah lah halal. Dah lah bersih. Kalau kita makan dekat luar restoran, kita boleh tengok lah sendiri dapur-dapur restoran hari ni. Kita boleh lihat ke macam mana dia masak, macam mana penyediaannya. Silap-silap, bukan tikus je. Lipas. Geli tu. Lipan macam-macam lah. Sedap tu. Ini baru yang viral tau. Yang tak viral, macam-macam ada. Lemak khinzir pun dah guna. Hampa nak pergi restoran tu, hampa tengok dulu. Restoran tu milik siapa? Adakah milik orang Islam? Kalau bukan Islam, tak payahlah aku nasihatkan. Tak payah. Sebab dia nak basuh berak pun tak tahu. Dia nak cuci kencing pun tak tahu. Kita yang Islam ni ada adab dia. Ada taharah. Belajar. Dia belajar lah. Silap-silap telur yang hampa makan tu, tak basuh bai. Tek-tek ayam tu ada lagi. Meremang tengkok aku. Sama lah orang yang meniaga burger ke, orang yang buat mutabak roti john ni. Kebanyakan lah, bukanlah aku nak tuduh. Tetapi hari ni sebab kita nak cepat, nak mudah, tak payah basuh, kita terus guna. Sebab customer ramai ni. Duit lebih penting. Sebab kita lebih mementingkan keuntungan. Sebab itulah kita tak kisah. Kan orang lain makan, tak kisahlah. Janji aku dapat duit. Kita meniaga ni bukan kerana Allah. Tapi kerana hawa nafsu. Allahu Akbar. Kita meniaga ni bukan nak dapat redha Allah. Tapi kita nak penuhi kehendak hawa nafsu. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah aku nasihatkan kepada hampa semua ni yang tengok video ni, tak payahlah makan kat luar tu. Kalau terpaksa, terdesak, bolehlah nak makan. Kalau kita safar, kan, kita pergi tempat yang jauh, yang tak ada tempat yang kita boleh nak masak sendiri, bolehlah kita makan. Tapi kita kena pilih dulu kedai mana. Kita tengok dulu kebersihan macam mana, cara penyediaan makanan macam mana. Adakah dia guna MSG ataupun tak. MSG ni menyebabkan kita ketagih. Menyebabkan kita ni cepat lapar. Apa yang hampa dengar video dalam video ni, hampa boleh kaji sini. Jangan terus menolak dan jangan terus menima. Jadi hampa kena buat sedikit kajian. InsyaAllah. Terima kasih. Yang mana yang tengok video ni sampai habis, tolonglah subscribe, follow, like, komen dan share video ni. Supaya ramai lagi yang ambil berat tentang pemakanan ni. Hari ni kita makan, main bantai je. Kita makan nak sedap, bukan nak dapat redha Allah. Allahu Akbar. Sama-sama lah kita ubah
Aku pun masih lagi belajar. InsyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.